kita perlu ijtihad baru. Ijtihad baru ni lah yang Al-Qaradawi rahimahullah dia tulis kitab Fiqhud Daulah. Kan dalam negara moden ni macam mana cara kita memilih pemimpin? Okey, pilihan raya. So dia bawa dalil-dalil yang membolehkan pilihan raya begini-begini. Menyertai pilihan raya, kita kena tubuh parti. Dia tak boleh jadi parti kumpulan haram. Ikut Malaysia dia ada Akta Pertubuhan. Berdaftar bawah ROS. So parti berdaftar bawah ROS. Kena comply dengan dia punya rules and regulation rules, dia lah. Rules and regulation dia. Kau kena buat mesyuarat agung, kena ada laporan kewangan, semua-semua tu. Kalau kita nak apply semua yang zaman Nabi tu, sedangkan latar suasana ataupun kerangka negara tu, pembentukan negara tu dah berbeza. Betul? So macam mana kita nak ni? Perlu ijtihad baru. So itu yang menyebabkan Islam ni sentiasa kita panggil dia fleksibel. Ada murunah bila kita boleh mengambil dalil-dalil yang sama, Quran, hadis, ijma', qiyas, qaul sahabat ataupun tarikh khulafa, kita cuba tengok apa benda yang sesuai dengan situasi negara kita sekarang.